Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni kita akan prank Mia. Takkan kau nak marah-marah macam ni? Tak, masalahnya dia pun cakap tadi tidur. Tu salah dia lah. Kau ni Ruan nak curang pun agak-agak alasan kau pun. Macam kau dah curang. Bagi dia tahu awal. Kau nak buat perempuan macam ni Pan. Benda kau. Ni, sampai hati kau buat macam ni. Aku percaya kau tu. Siapa suruh kau percaya kat dia? Diamlah. Asal aku ni diam tak? You deserve this lah Mia. Kau memang terus. Jadi hari tu korang asyik minta abang, bang, prank lah Mia. Kita orang pun siap buat poll dekat kita orang punya group channel. Siapa belum join boleh join. Kita orang buat soalan, korang nak kita orang prank siapa dan korang semua jawab prank Mia bang. Okey, jadi hari ni abang dah buat satu plan untuk prank Mia, iaitu prank Daffy curang dengan perempuan lain. Kenapa abang buat prank macam ni? Sebab Mia ni dah kaya. Nak prank iPhone dia dah mahal. Semua benda dia dah ada, dia memang kaya. Jadi kita tak boleh prank nak rosakkan barang dia. Jadi kita prank buat Daffy curang. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Jom abang explain macam mana prank ni dijalankan. Jadi untuk prank hari ni kita perlukan dua pelakon, iaitu satu Daffy dan satu lagi adalah seorang perempuan. Mesti korang tertanya kan siapa perempuan ni. By the way, perempuan ni pernah masuk dalam video kita. Okey, jom kita tengok pelakon dia. Okey, Daffy dengan Ehres. Korang ingat tak korang pernah buat video sama-sama dulu kan? By the way, hari ni makeup you cantik lah. Jatuh cinta lagi ku jatuh cinta. Makeup you menjadi hari ni. I dari jauh tengok you tadi, dah memang menawan hati I lah. Daffy tak pilih Ehres, Daffy pilih Mia. Okey, jadi abang ada plan hari ni. Abang nak korang prank si Mia, iaitu girlfriend Daffy. Abang nak korang keluar, pergi ke satu taman. Okey, lepas tu korang duduklah berduaan kat situ. Lepas tu korang borak. Lepas tu nanti abang akan bagi tahu Mia yang Daffy tengah curang. Lepas tu abang akan kutip Mia dekat rumah Mia, akan bawa Mia pergi ke tempat korang. Okay. Lepas tu Mia akan datang dekat dengan korang. Abang tak tahu lah dia akan marah ke, akan senyap ke macam mana. Abang tak tahu. Kerja Ehres adalah Ehres kena acah-acah. Ehres sebenarnya suka Daffy. Ehres macam marah yang kenapa Mia dapat Daffy, kenapa bukan Ehres yang dapat Daffy. Okay. Kiranya kerja Ehres adalah menekan si Mia tu sampai Mia tu marah atau nangis. Tak tahulah dia nak nangis ke tak kan. Itu adalah kerja Ehres kat situ. Kita tengok macam mana prank ni. Mungkin jadi, mungkin tak jadi, bergantung kepada dua pelakon kita, iaitu Daffy dengan Ehres. Korang rasa korang boleh tak buat benda ni? InsyaAllah boleh. Boleh? Ehres kata boleh? Okey, jom kita tengok macam mana. Hai Mia, kalau Mia dah tengok video ni sebenarnya prank saja. Tak ada serius-serius pun, tak ada suka-suka ke apa ke, tak ada. Video ni hanya prank saja, prank semata-mata. Tolonglah jangan marah. Untuk Mia, aku tak ada niat apa-apa pun kat Daffy. Tak ada perasaan apa-apa pun, aku minta maaf. Jangan marah, aku tak. Hai Mia. Mia kan ni? Hai. Study bye. Study ke apa tu? Buat kerja sekolah. Oh, banyak lagi ke kerja sekolah? Kenapa? Tak, tadi kan kita nak ajak Daffy pergi makan. Nak keluar. Lepas tu Daffy kat mana? Dia cakap dia kat mana? Dia tak cakap. Dia kat rumah ke? Oh, Daffy kat rumah. Nampaknya bukan. Nampaknya dia bukan kat rumah. Akak ada location dia. Okey, dia pergi mana? Tadi location dia pergi Morik kan dik? Lepas tu dia sekarang kat dataran kan? Dia dekat dataran. Dia rasa nak tidur dah tadi. Tak. Akak kan ada location dia. Saya tanya dia dekat mana? Cuba check dia. Cuba tanya dia. Sumpah. Hatimu mendung.
Wah, kan lagunya tu dah. Lagunya dah. Dia dah ngam dah tu. Dengan situasi Tak, tapi sekarang. kenapa dia dekat dataran? Tadi dia pergi Morik, lepas tu dia pergi dataran. Tak tahu. Sumpah tak tahu dia cakap apa. Fira ada balas tak chat Mia? Tak. Cuba spam. Wanti. Wanti. Kita chat pun wanti juga. Tadi. Macam mana ni Mia? Sayang, Dafi tak kat rumah lah. Apa? Dafi tak dekat rumah lah. Tahu Mia? Tadi kan dia cakap dia punya location kat dataran. Buat apa siap budak tu di dataran? Tu, pasal dengan siapa? Dia lepak lah. Dia mana pernah lepak dataran kan? Nak lepak dataran. Macam mana ni Mia? Dia buat apa? Ada balas tak? Wanti baik. Jom akak pick up Mia. Kita pergi nak? Sumpah sekarang. Akak message dia. Cepat. Dia pakai tudung je, lepas tu pergi dengan akak. Buat apa tu? Dia dataran. Akak ambil Mia. Okay. Okay, bye. Dia nangis. Sumpah dia nangis. Sumpah dia nangis kan. Mata dia berkaca. Mata dia kata sumpah. Lepas tu dia nangis. Sumpah dia nangis. Mia sorry doh. Faiz suruh. Sumpah suruh. Sumpah Faiz suruh. Aku Davi dah takut Davi. Davi kata tak. Macam apa siap? Saya kena dalam sikit je. Sorry Mia, apa-apa pun ada Sorry pick up Mia. A few moments later. Guys, kita dah sampai rumah Mia. Nervous guys. Weh, muka macam apa tadi? Mia kat bailan aja lah. Legend tak tahu. Last minute. Dah. Dah nampak macam couple sekarang dulu. Kalau couple dapat lagi. Tak couple tak payah dapat. Sumpah lah. Boleh tak? Pondok tu kan? Ya ke Davi? Ya doh. Tengok tu. Baju hitam aja tu lah. Sumpah Mia. You dah makan ke? Dah makan? You tak rasa nak makan lagi? Nak lapar kat ni. I rasa macam nak jogging. Buat apa dengan Anas? Apa? Buat apa dengan Anas kat dataran? Kita mana buat apa? Kenapa dia tinggal sini gila? Kau tadi Mia cakap kau tidur. Dah aku tidur pasal aku bawa pergi sini lah. Tiba-tiba Wanti Chill lah weh, pula kita tak buat apa-apa pun. Dia tu buat apa kat sini? Terus shoot. Shoot. Dah shoot video dia kan? Hmm. Shoot video you kan? Sebab tu pakai mic ni. So aku pakai mic. Shoot video apa? Ni. Macam ni tak shoot pun. Dah setting belum? Dah. Dah setting? Dah. Tadi nampak dia sana tak ada shoot apa-apa pun. Duduk je borak. Ada lah baru nak start shoot dah. Lepas tu Tak, kau tapi kau datang. tak beritahu Mia. Tapi yang kau tak beritahu Mia. Dia aku pun aku tak ada live. Apa tadi bilang? Tiba-tiba pula tak ada live. Ya, Tak ada live pula. Sebab tu lah Wanti. Kau kata tidur tadi. Mana nak tidur? Bila kau tidur? Kau kat sini. Pasal bang Kan dia cakap tadi kita orang shoot je. Shoot apa? Kau taklah marah-marah. Kita orang benda kita orang shoot. Tak ada buat apa-apa Macam pun. mana pula tak Kau nak marah? bukti ke? Sekarang ni kalau benda boyfriend shoot kau je. kadang-kadang- Takkan kau nak marah-marah macam ni? Tak, Macam apa? masalahnya dia pun cakap tadi tidur. Tu salah dia lah. Kau ni Ruan nak curang pun agak-agak lah. Alasan kau pun bila? Mereka tak ada apa pun. Tak ada buat apa-apa pun sini. tak sabar, you sabar lah. Ada nak ambil pot. Apa benda kau backup dia? Apa benda yang kau nak backup dia? Apa pula? Mana aku backup dia? So backup dia? Dah dia tinggal dataran pula tu. Tak bud. Kau kerja apa dengan dia? Dia tak pernah beritahu. Dah kata kita orang shooting. Dia syuting apa? Dia baru bagi tahu lah. Beritahu last minute. Sebab tu jumpa last minute. Ada. Sebab tu jumpa kat sini. Dia baru DM I tadi. Oh, lepas tu terus accept lah. Okey je lah. Okey je lah.
Kau curang pun agak-agak ah. Curang kat tempat open, kat dataran pula tu. Benda last minute. Kalau awal-awal aku dah ajak dia tengok wayang lah. Oh, maksudnya betul curang lah ni. Siapa yang curang? Siapa yang curang? Air dia kata dia tak ada apa-apa pun. Dia aku tadi. Mana ada? Tak, kau tadi kau yang cakap tidur kan? Ha. Memanglah air tidur tapi handphone air memang tak ada internet. Apa semua sebab tu you WhatsApp one tick. Kau ingat aku dah jam 6 ke? Kau nak tiba-tiba ke sana? Ya, you betul. Alah, zaman bila tak ada line? Zaman sekarang lah you. Tak, you chill lah. Kenapa you nak marah-marah sangat ni? Chill? Air dengan dia tak ada apa-apa pun. Saya memang marah sangat lah. Kita tak buat apa-apa Kita pun. buat video je kan? Buat video je. Kita buat video je. Tak ada pergi mana-mana pun. Kenapa you nak marah-marah sangat ni? Siapa tak marah duduk dah lupa berdua. Rapai pun. Tak ada. Benda kat sini ramai orang tahu sekarang ni. Air dengan dia tak ada apa-apa pun. Kenapa you nak marah sangat ni? Kenapa you nak naik angin sangat sekarang ni? Tak, kau beri bela betul. Mana aku bina dia? Backup baik dia kat Backup gila. Sama backup dia? Air tak ada. Bukan yang tadi backup. Air tak ada backup dia. Betul, kau dah tahu dia cakap awal-awal, aku tak beritahu Mia awal-awal. Abang tahu lah ni. Baik, kau bagi tahu Mia datang sini. Sebab tu aku cakap phone aku tak ada line. Aku tak bagi tahu dia. Benda kat rumah tak ada line, kau nak beritahu. Macam tu aku tak bagi tahu dia. Aku terus gerak sini. Apa benda kau? Kau terus gerak weh. Lepas ni kalau jadi shoot apa, Kau terus gerak. Boleh je habis shoot dia bagi tahu. Tak ada masalah pun. Dah habis shoot apa-apa baru bagi tahu. Mana kesi yang kau ikut? Sing apa? Kesi apa? Dengan Polaroid tu? Mana ada? Mana ada? Tak ada bagi apa-apa pun. Mana ada buang. Air tak buang. Ya, dia buang. Kenapa air nak buang pula? Oh. Dalam lagi tak ada gambar aku dalam tu. Tak, sabarlah. Kau chill lah benda shoot lah. kan. Tak, you sabarlah. Kenapa you nak Asal lah backup dia pula. Tak ada backup dia lah. You Itulah dia backup aku kan. Tak, you janganlah pukul-pukul pula. Kau Sabarlah. Kau mana dia tak marah perempuan ni, dia tak marah marah dia. Sabarlah. Kau bodoh ni, kau kabur pula. Macam kau dah curang. Bagilah tahu awal. Kau nak buat perempuan macam ni, Pak. Benda kau. Ni, sampai hati kau buat macam ni. Aku percaya kau tu. Siapa suruh kau percaya kat dia? Kau diamlah. Asal aku ni diam pula? Aku dah mula, aku cakap lah. Kau punca. Kau tak jaga dia elok. Aku pula. Habis tu? Kalau kau jaga dia elok, dia tak ada pergi kat aku. Kau macam tak ada lelaki lain pula. Kau pun boleh je cari lelaki lain kan? You sabarlah you. Asal kau nak backup dia? Asal pula nak backup kau? Dia tadi dia backup aku kan? Dia tak backup kau kan? Lampau lah kau ni. Dia memang aku melampau. You deserve this lah Mia. Kau Mia setengah kau sampai tinggal macam tu Benda perangai kau ni. Apa benda lah kau ni? Orang elok-elok dengan kau balas macam ni pula. Sedikit dah perangai kau. Lepas tu kau nak apa ni? Nak kita balik lah. Nak balik. Lepas tu kau nak cakap tu je kau shoot. Ada macam tu je. Habis lah. Habis sini. Lepas tu dah. Sini Lepas dah. tu kau dengan Mia dah. Dah. Habis sini cerita sini lah. Oh kau dah dengan Mia lah? Dah dengan Ares. Kau dah dengan Break Mia? je, break je, break je. Kau dah dengan Mia dah macam tu je lah? Dah. Cerita sini habis sini lah. Nak cakap apa lagi? Tu je lah. So betul lah aku curang. Nak cakap apa lagi? Dah lah. Dah dapat bukti. Dah nampak aku dua sini. Dah nampak aku dua sini. Lepas tu nak cakap apa lagi? Benda so kau memang tak sayang Mia? Tak sayang Mia? Macam tu je lah? Siapa nak sayang dia? Dah tu Siapa je yang lah. sayang? Kau cakap tadi dah. Siapa yang sayang dia dari awal? Wah. Siapa? Kenapa? Kau bodoh gila tu. Dafi, benda tu perangai kau macam Kenapa? ni. Habis tu kau dengan Mia sama dia aku. Dah Kau apa? bagi cincin bagai pria. Apa lah dia hidup? Oh kau dah dapat RS kau tinggal dengan Mia macam tu. Apa lah dia hidup? Dia dah lah. Stay sini habis sini je lah. Nampak apa lagi? Nak cakap apa lagi? You lepas ni nak pergi mana? Kita pergi Shah Alam. Kau memang tak ada. Dah dah Mia. Kau balik tu. Bodoh tu bodoh. Kau balik dah kau ini mama. Dah balik. Jangan you. Jom. You bawa tu. Mia. Weh, prank je tu. Tanya dia. Tadi betul-betul tu ni mic kan? Serious mic. Ada mic ni. Ni kan korang shoot. Ya, kita orang prank je. Ni tu. dah shoot Tak, kan. ni mic kamera. Kesian Mia tahu kau dah buat dia nangis. Ni mic kamera. Kau memang tak sayang dia betul-betul ke?
Tak, siapa yang tak sayang betul-betul, orang sayang lah. Orang sayang lah. Siapa yang tak sayang? Tak ada, saya tu semua tipu je. Tak ada betul-betul pun. Kau curang betul-betul lah Dafi. Mana? Sumpah tak? Tak ada. Cakap ni. Dia curang betul-betul lah ni. Betul kan? Betul ke tu? Sebenarnya betul. Tak tahu dia. Tak lah biasa sebenarnya akak dah tahu dari awal. Akak kan ambil akak kan ambil Mia tadi. Siapa yang plan ni? Tu. Faid. Dia paksa dia Mia. Dia bagi tahu Mia dah tak betul dah otaknya. Kan ni bukan idea I, ni idea Dafi sendiri. Sumpah tak. Tak lah. Ini idea kita punya viewers. Dia orang yang suruh prank Mia. Nak prank macam mana lagi? Prank macam ni je lah boleh jalan. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Aku harap sangat korang enjoy. Okay, prank kita untuk hari ni berjaya. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan loceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.